Hai korang, jom saya tunjukkan cara-cara buat brownies kedut saiz 9 inci. Brownies yang sudah masak boleh potong guna pisau. Jika ada cutter, boleh gunakan brownies cutter. Lebih senang dan lebih cepat. Mula-mula sekali kita nak cairkan coklat. Didihkan air, letakkan satu bekas. Masukkan 250 gram dark coklat. Campur dengan 100 gram milk coklat. Masukkan 200 gram butter. Masak sehingga coklat cair dan menjadi berkilat. Coklat dah cair sepenuhnya, matikan api, ketepikan dahulu, biarkan dia sejuk. Cincang 100 gram walnut yang telah kita panggang. Sembilan 90 gram coklat chip. Masukkan 1 sudu besar tepung gandum, gaul sebati dan ketepikan dahulu. Dalam satu bekas lain, pecahkan 3 biji telur. Masukkan 3/4 cawan gula. 1 sudu besar esen vanila. Satu setengah sudu besar serbuk kopi segera. Kemudian kacau sebati. Kemudian masukkan coklat yang telah kita cairkan dan sejukkan tadi. Kacau sebati. Dah sebati, masukkan setengah cawan tepung gandum, 1 sudu kecil baking powder dan setengah sudu kecil garam. Ayak ke semua bahan. Kauk balikkan sehingga semuanya sebati. Bila tepung sudah sebati, kita masukkan coklat chip dan juga walnut tadi. Kauk balikkan sehingga sebati. Dah sebati, kita akan masukkan ke dalam loyang bersaiz 9 inci. Hentakkan 2-3 kali supaya padat. Kemudian bakar pada suhu 180 darjah selama 60 minit. Ini bergantung kepada oven masing-masing. Untuk pastikan dah masak ke belum, cucuk pada bahagian tengah. Jika lidi keluar bersih, maksudnya sudah masak. Okey, brownies kita sudah pun masak. Sejukkan dahulu, baru keluarkan dari loyang dan potong mengikut saiz yang kita suka. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.